Honda City kalau datang bertowing, aku memang syak gearbox je. Tak lain lah, steel belt putus. Tapi model ni GM7 Hybrid. Hybrid ni dia tak pakai steel belt. Dia pakai DCT, Dual Class Transmission. Untuk model DCT, kebiasaannya dia masalah pada mana? Dual clutch dia dengan clutch pump. Kalau tu bocor, memang dua-dua tu biasanya kena tukar. Sebab apa? Clutch pump dia kalau bocor, minyak tu habis kena clutch. Clutch kalau kau tak tukar, dia akan slip. Hybrid kalau korang pakai, minyak memang jimat. Tapi sekali gearbox ada problem, memang tak jimat. Gearbox ataupun battery pack dia. Dua tu. Kalau rosak, korang standby lah. Duit yang korang dah menabung jimat minyak tu, gunakan untuk repair dia. Kenapa kos dia mahal? Sebab first barang dia memang tak murah. Barang pun susah dapat. Lagi satu upah dia pun tak murah. Sebab apa dia tak murah? Sebab tak semua bengkel boleh buat. Tapi korang jangan risau, Dr. Tayar boleh selesaikan masalah korang. Korang pilih yang mana? Model yang biasa ke ataupun model hybrid macam GM7? Korang komen sikit.